Apa hari ni kita makan bakso paling sedap dekat Malaysia. Rasa dia lagi sedap daripada Indonesia. Sini tempat dia memang rare, jarang orang tahu. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik sebutir pun boleh. Hari ni sebenarnya saya ada dekat event Pasar Muda-Mudi. Sekarang ni memang ramai sangat orang berpushu-pushu. Event kali ni dekat dataran Limbongan, Besut Terengganu, 3 hingga 7 September ni. Banyak sangat kedai yang menarik, tapi first kita nak cuba yang ni dulu. First ni kita ada Baba Station bakso ketagih. Yang ni saya pilih sebab dari jauh tadi nampak penuh orang dekat sini. Rupa-rupanya orang beratus sebab nak cari bakso. Macam-macam spesies, macam-macam jenis bakso ada dekat sini. Memang menarik sangat. Jom kita tengok apa ada. Katanya ada bakso gunung, bakso rusuk, bakso mercun. Wah, kalau tengok dah dia punya saiz bakso tu besar kedabak. Untuk color kuah dia tu mengancam je, nampak pekat berkaldu. Dia datang sekali dengan sos, kicap, sambal yang padu. Lepas tu disiap potong lagi bakso korang. Kalau korang nak tahu selain bakso, dekat sini juga ada yong tofu. Yang ni pun banyak sangat pilihan sampai rambang mata, tak tahu nak pilih yang mana. Lepas korang dah pilih semua ni, dia akan rebus. Lepas tu dia akan potong kecil-kecil macam ni, jadi senang korang nak makan. Dan yang ni pula dia punya sos yang tofu yang paling saya suka. Yang ni dia ada rasa pekat-pekat tapi tak over sweet. Topping atas sekali si ada kacang. Dan dekat bawah station juga kita ada air 5 jam. Saya tak tahulah kenapa, mungkin sebabkan portion air dia ni besar kedabak weh. Jadi saya pun dah tak sabar, jom kita rasa sedikit menu yang ada dekat sini. Orang cakap menu bakso ni sesuai sangat untuk diet, sebab tu dah saya pilih bakso hari ni. Untuk first kali ni kita nak rasa dia punya bakso rusuk. Untuk saiz yang dibagi ni besar penombok saya. Batu gigi ni memang saya terkejut sebab tak sangka lembut sangat. Nah, sampai terlerai daripada tulang dia. Dan korang boleh tengok dekat rusuk dia ni masih ada daging. Saya ingatkan kita akan dapat tulang saja. Untuk mi dia ni korang boleh asingkan dia punya awas. Tapi sebab saya nak makan terus, saya bubur lah sekali. Untuk mi pula ada beberapa jenis, korang boleh pilih sendiri. Next, seterusnya pula kita nak rasa bakso gunung. Bentuk dia memang macam gunung, lepas tu ada telur lagi ke dalam. Yang ni sekali gigit memang gebu je masuk mulut. Lembut, senang je terlerai. Yang paling saya suka dah bakso dia ni, dia punya sambal memang sedap. Rasa dia pedas-pedas nikmat macam tu bila masuk mulut. Kena pula dengan sup and mi dia tu, mantap. Ni memang confirm korang kena cuba. Next pula seterusnya kita ada bakso mercun. Tengok colour dia ni takutnya mesti pedas nak makan. Colour tu memang merah menyala. Rasa dia punya pedas tu bukan pedas kosong, tapi pedas yang berperisa. Mana nak cuba bakso mercun ni, korang boleh datang dekat Baba Station bakso ketagih. Seterusnya pula kita nak rasa dia punya yong tofu. Dia bagi kuah memang tak kerikut langsung, memang melimpah. Saya suka rasa dia manis-manis, berlemak, pekat tapi tak over sweet sangat. Bakso ketagih Baba Station ni selalu round satu Malaysia join event-event makanan. Next pula dia akan join dekat Foodie Food Fest Teluk Ketapang, Kuala Terengganu. Nah, yang ni dia punya air 5 jam tadi, besar kedabak weh. Dia punya packaging lepas plastik, dia akan letak dalam paper bag, jadi senang korang nak minum. Hari ni saya minum air tiramisu dan air holik. Memang sedap guys, berlemak. Jadi korang jangan lupa tahu join event dekat dataran Limbongan, Besut Terengganu, event Pasar Muda-Mudi. Rasai sendiri bakso ketagih di Baba Station. Let's go guys.